Korang nak pakai tak mousepad kotor macam ni? So guys, dah lebih sebulan aku pakai this glass mousepad. So ini adalah MKB Kasumi glass mousepad. Korang tengok lepas sebulan aku pakai, sama je macam yang baru beli. Tu yang aku suka. Yang ni korang tengok sendiri dia sangat-sangatlah kotor. Even aku dah cuci, and dia sangat susah nak tanggal. Sebab tu aku sangat suka dengan mousepad yang jenis kaca macam ni. Yes, dia kaca korang dengar. Memang jujur aku cakap, memang aku takkan pernah patah balik dah kepada mousepad yang jenis macam. Sebab dia menggunakan kaca, so dia memang rasa smooth. So bila aku buat editing, mouse aku ni banyak gerak, so dia tak rasa penat. Sebab geseran dia kurang lah. Kedua, dia sangatlah senang nak cuci. Even kalau aku tumpahkan air dekat atas mousepad ni pun, memang tak jadi apa-apa. Tengok ada air kat atas tu, tak nak tumpahkan air dia tu. Nampak? So dia sangat senang nak cuci. Nampak? Kering dah. So aku tak kena nak jemur ke apa, terus boleh guna. And lagi dia akan sentiasa nampak baru. Sebab dia adalah permukaan kaca. Even dia sangat susah nak calar sebab dia menggunakan kaca yang jenis matte. Korang boleh nampak tekstur matte dia tu. Korang dengar kan? Yang aku suka juga design dia. Dia ada macam satu corak yang berulang tau. So memang nampak sangat simple and minimalist. So guys, bagi aku mousepad ni memang berbaloi untuk korang upgrade daripada mousepad yang biasa tu. Korang just beli satu kali sahaja, and percaya cakap aku, 5-6 tahun pun still nampak macam ni lagi. Kalau yang ni aku dah pakai baru 2 tahun sebenarnya, dah jadi macam ni. Bau dia hapak. So guys, kalau korang berminat, link ada dekat bawah.